Nabi kata mu jaga Kaabah 4 masa ya. 15 minit, 15 minit, 15 minit, 15 minit. Mu jaga 4 masa ni, aku jaga habis masa mu, katanya Allah Ta'ala. Bila? Sebelum subuh dalam 15 minit dan selepas subuh dalam 15 minit. Sebelum maghrib 15 minit, selepas maghrib 15 minit. Kena jaga tu. Nah, mu jaga masa ni saja 15 minit ke 10 minit ke, maka Allah Ta'ala kata aku akan jaga seluruh masa mu. Hak ni waktu ni payah ni maghrib ni. Nak berzikir pun tak ada. Kalau boleh jangan lupa astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Sebelum subuh kita baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali sahaja. Siapa dia yang minta istighfar bagi orang mukmin dan mukminat, maka dia akan dapat pahala sebanyak mana orang mukmin lah ni. Misalnya orang mukmin ni lah ni 1 bilion, maka kita akan dapat 1000 juta sekali sebut. Pas kita sebut 27 kali astaghfirullahal mu'minina wal mu'minat sebelum subuh dengan sebelum maghrib. Lepas subuh pula bacalah Yasin sekali. Lepas maghrib pula bacalah tabarakako. Tak apalah tu. Amal rekah-rekah saja. Tak boleh panjang-panjang. Ni pun tak buat lo.